Ramai-ramai naik motor. Papa ni, naiklah kita. Cem kan suka naik motor dengan Mel. Sakit. Abang, ada main tu. Baik, tak nampak nanti. Patut nampak je. Cem. Tutup tu. Okey. Ada yang nampak tu. Ada yang nampak. Ada yang nampak. Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Cemboy Kaban. Cepat je. Apa kau menong kat situ? So, hari Jumaat yang barokah. Alamak, mati pula So, hari ni kita ibu bapa akan pergi ke sekolah untuk sign report card anak-anak. Jadi hari ni kita boleh tengoklah menilai sejauh mana kecerdasan anak-anak, apa masalah anak-anak dekat sekolah. Jadi kita akan borak dengan cikgu apa kelemahan, masalah murid-murid. InsyaAllah kalau cepat saya report card, cepat balik kan jom. So kita shortcut sini. Bagi cepat sikit. So hari ni agak kelewatan sikit diorang nak pergi sekolah masing-masing lambat bangun. Papa pun relax, tak kejut anak main handphone. Papa kejut mama, tiluh katanya. Tak tahu dah kelewatan. Walau bagaimanapun sekolah tetap sekolah. Jom. Sejuk jom, macam kat Cameron jom. Hujan renyai pada semalam tak berhenti-henti Tempat korang macam mana, semua okey ke? Sebab Kaban hujan tak berhenti guys. Alhamdulillah sampai. Cepat. Ya, bye. Mel kena dajal dengan pengawas. Sekejap tutup pagar. Nakal juga akak pengawas ni. Okey, sekejap lagi kita sambung. Sign report card anak-anak. Stay tune guys. Nanti Kaban sharekan result anak-anak dengan korang. Okay guys, sekarang ni Papa dengan Mama on the way nak pergi sekolah Cem dengan Mel. Kita nak sign report card budak-budak tu. Dalam keadaan hujan lebat, kita naik motor juga sebab parking dijangkakan penuh. Jalan jauh nanti. So kita rendah je. Let's go. Okay, sekarang ni kita dah sampai kelas Cem. Mengah juga. Mana Cem? Kelas merah main tak? Mambang, kau main kasar dia. Mana? Atas. Cem. Keadaan Cem dalam kelas dengan kawan-kawan. So ni kelas Cem. So Mama pergi kelas Mel. Tengok keadaan semasa. Kalau Mel punya kelas kosong, Mama settlekan Mel dulu. Papa beratur kat kelas Cem. Mana Cem? Cik, Cem poyo deh. Okay, sekarang ni kita tengah tunggu turn untuk Cemboy. Mana Cemboy? Ini dia Cemboy. Cem. Lepas ni Cem tau. Lepas ni Cem. Cem kena duduk sini. Cikgu nak marah Cem. Sebab Cem malas. Cem, sini. Okey, sekarang turn Cem. Duduk sini. Duduk sini. Ada saya kata dia. Okey, Adiansyah bahasa Melayu. Mama ada. Mama nak tengok Adiansyah tak sihat kan Adiansyah? Saya pergi klinik balik lagi. Masalah cacing. Okey, Adiansyah alhamdulillah dah plannya
nak keluar pemilihan dah lah. Ya. Bahasa Melayu nak keluar dah. Bahasa Melayu nak keluar. Dia pemilihan ni dia semua. Maksudnya bahasa Melayu, matematik, bahasa Inggeris. Bila cikgu mengajar kat kelas, dia akan duduk mungkin dalam 1 atau 2 masa. Yang lain, macam BM kan 10 masa kan. Dia hanya akan duduk dengan cikgu BM 2 masa saja. Lagi 8 masa dia akan duduk pemilihan. Tapi plannya tahun ni dah keluar pemilihan lah. Macam hari tu BM TP2 kan. Ni hujung tahun dah naik TP3. So kalau TP3 boleh keluar pemilihan lah. Tapi kalau tengok TP dia kat sini kan macam rendah sikit lah 3, 4, 3. Tapi memang standard macam tu lah. Kalau keluar pemilihan kita tak boleh daripada TP2 kita nak terus bagi tinggi 5 tak boleh lah. Dia memang akan naik dulu sikit. Nanti tahun 3 awal tahun baru kita nak fokuskan tengok balik lah naik balik lah. Sebab dia baru nak masuk dan baru nak mix dengan kawan-kawan kan. Sebab kalau kat pemulihan cikgu fokus kepada yang tak boleh membaca je. Macam dia dah boleh membaca sikit. Okey lah. Fokus pun okey, cikgu tulis pun okey, cuma kadang-kadang tulis lambat sikit kan. Tapi sebab dia pun baru keluar pemulihan kan, so kita tak push sangat lah, nak push pun nak siap-siap tak lah. Terus kalau overall yang penting kalau murid-murid saya kalau yang pemulihan, yang penting kalau dah keluar pemulihan saya dah lega lah, kira dah berjaya lah tu. Ramai tak yang pemulihan? Kelasnya 24, pemulihan separuh 12. Tapi yang lepas tahun ni 7 orang saja. Maksudnya masih ada 5 orang yang sangkut lagi pemulihan. So maksudnya nanti tahun 3 5 orang tu sangkut lagi pemulihan. Kalau yang sangkut tu pening pada sikit lah. Maksudnya dia tak boleh. Maksudnya dia akan ketinggalan banyak lah. Macam BI apa semua ketinggalan lah. Sebab dia hanya duduk kat sana, dia fokus membaca je. Lepas tu kat sana pun dia tulis je tak banyak lah, sikit kan budak-budak kan. Kalau kat sini BM tahun 2 sekarang tiba-tiba dah tinggi. Dia orang ni dah belajar buat karangan dah. Karangan pendek lah. Karangan 50 perkataan, 1 perkataan kan. Kalau kuliah 2 sini memang tak boleh follow lah. Ni kalau macam okey lah boleh follow sikit-sikit lah. Fokus tu ada, keinginan tu ada lah. Cumanya baru nak bertapak lah. Kata baru nak bertapak, baru nak catch up. Sebab itu lah, kalau nak bezakan dengan awal tahun, 2 tahun kiranya kalau graf tu menaik lah. Kira okey lah. Jangan risau kalau tipe 3 ni okey lah, jangan risau. Nanti tahun 3 naik lah. Dia baru nak baru nak Kelas ada tukar ke? Kelas ada tukar. Tak ada tukar. Okay, macam ni bahasa Melayu kan. Mendengar bertutur 4 lah. Kalau contoh kan saya suruh bina ayat kan, memang dia tak, kadang-kadang dia tak boleh tulis, lambat dengan eja kan. Tapi kalau dah terus cakap kat depan, cuba bina ayat. Boleh lah cakap mula-mula kan boleh. Ada idea tu, cuma nak tulis tu lah lambat sikit. Macam ni kan. Baca, menulis 3, listening 3, speaking 3, reading macam BI kan reading 2, dah sikit. 2 kan, baca, writing 3. So okey lah. Macam lemah bahasa Inggeris je. Baca tak pandai. Baca lah, okey. Okey lah, yang penting dah keluar pada pemulihan dah. Lega dah. Takut pemulihan tu ada. Okey. Fokus kat game ni, fokus kat game ni kerjanya. 12, IC kat tangan. Nanti kat tangan boleh bawa balik. Okey, masih. Kalau tengok dengan PBD hari tu pun beza banyak ni. Sebab PBD hari tu kalau tak silap saya, dia banyak TP2. Naik TP2 ni dah naik banyak TP3. Ini yang kakak tak ada masalah. Kurangkan sikit main game je. Oh kan dia main game lah. Suka main game teruk sangat. Kakak tu tinggi lah. Kakak bahasa Melayu dia C. Oh ya SA lah. Okey dek. Okey, terima kasih cikgu. Okey, Assalamualaikum. Nah, jom. Ini fokus ni banyak kat game ni cikgu. Dia fokus game je. Ambil. Angkatlah. Okey. Okey guys, selesai kita ambil ataupun sign report card untuk CEM. Mama tadi mungkin tak beratur panjang kot. Hadiah. Asal pula ada hadiah? 336. Ha? 336. Ma, Papa. Pendidikan Islam dah 36. Bagilah hadiah. Asal kabur ni? Cik nak makan tak? Tak nak makan? Okey, tak nak makan. Bapa yang makan. Okey, sekarang ni kita berada di kantin. Kita nak makan makanan kantin. Jom. Kat sini bakso dia padu guys. Bakso cikgu. Cikgu punya taste bukan nak murid. Kalau murid ni tak kenyang. Men nak makan tak? Makan apa? Aduh. Bakso deh. Bakso tak ada. Allah. Kan tak ada. Ni nasi apa? Minyak. Ni Thai pula. Ayam masak merah. Itu hari dah makan bakso, hari nak repeat tak ada pula. Hari ada bihun sup. Bihun sup. Bihun sup ada Ayam masak merah. ada daging, ada daging. Tak ada juga. Ayam masak merah. Si ayam. Bila ni ayam masak merah. Ya.
tengah hari terus. Mana? Ada pula baksonya. Betul? Tak payah. Janganlah buat majikan geli. Cakap pah. Tengok. Ha. Nak dia. Ada apa? Dia lah. Kenapa kena bagi hadiah? Sebab cuba bagi satu sebab. Kenapa? Satu. Hmm? Satu ni. Satu. Dua. Apa tu? TV6. Ha. Puyo, TV6 main banyak. Ha ni. TV5. TV5. Ha, Pendidikan Islam okey tu. Okey, Semua alhamdulillah. TV5 adalah TV4. Sejarah TV4, bahasa Melayu TV4. Satu kejayaan besar lah ni. Pendidikan TV4. Satu kejayaan besar lah ni. Yalah, Kena bagi hadiah ni. kenalah. Hadiah apa? Banyak. Tak tahu. Tak tahu, tak payah. Duit lah. Duit je kau. Okey, RM2. Tak nak. Tak nak. Tak nak. Apa ni? RM2? Tak tahu. Satu TV6 RM10. Ada berapa? Ada berapa enam? Ada 26. 26? RM20. RM20. RM20 je. TV 555 tu. TV5 RM5. Ha, bagilah. Okey, nanti kira. Nanti balik kira. 4, 4, RM4. 4, 3. RM1. 3. Okey, nanti balik kira. Duit. Duit. Dah, jom. Cam. Jaga orang kepala. Cucuk orang. Okey, selesai. So, tadi kita cadang nak makan bakso kat kantin. Tapi hari ni tak ada bakso. Bosan. Ada nasi min je. Tengok tadi bapak baru sampai. Bapak? Oh, ya. Jadi, kita balik dulu. Naik motor. Naik motor lah, baru best. Naik motor. Nanti basah lah Ha? ni. Masuk Mek. dalam beg, Mel. Dalam beg tu. Mel kan suka naik motor. So, kita naik motor hujan-hujan, ramai-ramai. So, keputusannya hari ni, Mel agak cemerlang. Cem agak cemerlang. agak corot sikit je, tapi ada perubahan baik daripada yang lepas. Mel sangat. Jadi, tahniah kepada anak-anak papa. Kurangkan main game, insya-Allah berjaya dalam pelajaran. Main gamenya lebih daripada belajar, jadi pandai main game je. Belajar tak pandai. Tak bermasa, jom kita balik dulu. Cemerlang anak. Cepat. Lari. Lah, satu je bayang. Cukup beg apa cepit. Pas sikit. Tambah ramai naik motor. Apa ni? Naiklah kita. Cem kan suka naik motor dengan Mel. Sakit. Abang, bagi bayang tu. Baik, tak nampak nanti. Patut nampak je. Cem. Tutup tu. Okey. Ada yang nampak tu. Ada yang nampak. Ada yang nampak. Ada yang nampak. Atas sikit, kereta depan tu. So, Cem, cikgu kata Cem ada perubahan yang baik. Cuma Cem kena usaha lagi belajar. Nanti Cem keluar daripada pemulihan. Apa barang pemulihan koman lah Cem. Boleh keluar dah. Tahun depan tak ada dah. Allah. Cem, angkat sikit yang tak nampak depan. Ada kereta. Alamak kabusnya. Tengah berhenti. Okey guys, alhamdulillah dah selamat sampai. Kabur sikit kamera kita. Berkuap. So itu sajalah perkongsian kami sekeluarga pada hari ini. Guys. Apa? Mel nak cakap apa tu guys? Mel akan review Mel punya apa? DVD ke apa dah? Benda lah tu, kertas tu. Dekat YouTube Mel. Dekat channel Mel. Yes. Okey, nantikan result pelajaran apa? Report card Mel dekat channel Mel ini nanti. Jom masuk. So itu sajalah. Sebab sedikit tadi Cem kena usaha lagi. Tahun depan dia dah keluar daripada pemulihan. Mel agak cemerlang pada tahun ini. Tingkatkan usaha lagi. Apa tu? Yalah. Pahal Mel belakang tu. Okey guys, terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum. Bye bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kau nak pergi kedai Cik Am tak? Tak nak dah masuk. Dah masuk. Apa main hujan? Hujan lah, bang demam. Masuk. Demam tak? Cik pergi tak?